Lelaki ini ditendang dan juga disembur air paip kerana tidur di tempat yang salah. Ini adalah cerita Saifuddin Pakir Muhammad yang sangat menyayat hati. Sebelum saya ceritakan cerita ini, jangan lupa follow saya untuk dapatkan cerita-cerita macam ini dari seluruh Malaysia. Dah follow dah? Jom kita lihat cerita Saifuddin Pakir Muhammad. Dia ni sebenarnya adalah imigran yang datang daripada India pada tahun lepas. Dia dijanjikan kerja yang sangat lumayan di sebuah restoran. Tetapi malangnya Saifuddin yang berusia 39 tahun ini ditipu oleh majikannya. Pasportnya ditahan oleh majikan dia sendiri dan dia tidak diberikan gaji selama berbulan-bulan lamanya. Saifuddin yang tiada pilihan, diganggu dengan hutang di negara asalnya dan keluarganya yang sangat susah. Dia membuat keputusan untuk lari daripada majikannya. Tetapi dia pun tak tahu nak pergi ke mana. Akhirnya Saifuddin menjadi gelandangan di Kuala Lumpur. Saifuddin pada masa itu tidur di kaki 5 sebuah bank di Kuala Lumpur. Tetapi malangnya hari itu, semasa dia tengah tidur, dia disembur oleh hos paip. Bukan sahaja disembur, tetapi dia juga ditendang oleh seorang tukang kasut yang berada di sekitar kawasan tersebut. Aksi ini akhirnya dirakam oleh masyarakat awam di sana dan ianya viral di seluruh Malaysia. Ramai yang katakan, orang Malaysia boleh menjadi kejam sebegini ke? Tak berperi kemanusiaan langsung. Saifuddin akhirnya mendapat berita yang baik. Dia ditolong oleh Encik Anthony Lian yang menjalankan yayasan Food for You, seorang aktivis kemanusiaan. Dan akhirnya Saifuddin berjaya kembali ke India hari ini setelah dia mendapat pasport dia kembali. Kalau korang rasa video dan juga cerita ini patut ditonton oleh lagi ramai orang, jangan lupa share dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya, Oktoman Fazil.